Hari ni saya dengan ahli kumpulan akan mempelakonkan sebuah lakonan yang bertajuk Penyalahgunaan Kuasa. Dan lakonan ini terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. So, jom kita saksikan. Alhamdulillah, hari ni settle juga kerja kan. Best juga iling-iling ni. Tuan, Ya saya. tuan lupa ke? Hari ni tuan ada jumpa dengan klien ni sekejap lagi. Alamak, Pukul 5. Saya lupalah. Dengan jomlah. Sir Harun. Mari kita pergi. Okey, jom. Okey, jom. Rasanya projek tu nak siap cepat lah. Macam mana keadaan macam tu? Siap cepat Tapi silap saya, projek tu setahun baru siap. Cepatkan 5 bulan boleh? Saya rasa nak cepatkan lah. Cepatkan Okey, tak ada macam ni. Sekejap lagi kita jumpa dia. Try suap dia sekejap lagi. Tengok dia makan tak makan perempuan ni. Boleh. Kita try suap Okey, jom kita jumpa. Line aku lama dah tunggu. Oh, baru sampai Oi, minta maaf bos, kami lambat bos. Boleh bos Sorry bos Okey bos. Okey. Ni saya tolong bos saya cakap Hari tu kita ada projek satu dekat Bandar Melaka 1 tahun kan. Tapi itu lambat sangat lah 1 tahun. Kita nak cepat sikit boleh dah 5 bulan. Boleh? Boleh. Ini Tapi kita ketang ada bagi oleh-oleh sikit 50,000 untuk siapkan dalam. Uish, dorang ni rasuah ni. Kena call SPRM ni. Tak boleh jadi ni. Hello tuan. Saya ada jumpa sindiket rasuah di Taman Merlimau tuan. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Awak yang call SPRM tadi ya? Saya call cik tadi. Oh, mana kes ni? Cik kat sana ni cik. Uish. Kes sini. Jom. Hei kamu. Kamu membuat rasuah sedikit, jangan lari Minta maaf tuan. Jangan lari. Jangan lari. Apa ni tuan? Apa ni tuan? Mana? Ni barang saksi. Bukan Ini tuan. barang saksi. Bukan tuan. Dah bagi saya. Kenapa awak buat macam ni? Mana? Kenapa awak ambil rasuah? Kenapa? Awak jangan malu. Ni siapa ni? Kami Ha. kami cuma nak lulukan projek je tuan. Lulukan projek kepala otak. Ni 500,000 dah ni. Kenapa? Ini ke satu? Kenapa awak terima? Tuan. Minta maaf tuan. Kenapa awak terima rasuah? Awak tahu kan rasuah ni tak baik untuk negara kita. Ya, saya tak tahu. Sekarang ni korang bertiga ikut saya pergi ni balai. Jom. Jangan ambil rasuah. Sebab negara kita akan rosakan. Nanti orang ramai. Nanti orang ramai nampak negara lain nampak nanti jadi musuh negara. Tak ada hormat. Dah.